Bukan saya nak kata apa lah, puasa ni memang best sebenarnya. Memang awal-awal tu sakit rasa macam nak makan. Sebab itulah orang panggil nafsu kan. Jadi bila kita dah biasa kosongkan perut, kita sahur lah pagi. Pagi-pagi nanti lewat sahur terus. Bangun subuh, lepas tu solat subuh je, lepas subuh rehat balik. Macam tu lah. So kita latihkan puasa. Tidur orang tengah hari ya. Cik cakap macam ada pengalaman tu. Baik, sekarang ni saya nak suggestkan kepada hampa, dia pakai topi Pakistan ni, cuba teka saya di mana. Saya bukan di Malaysia tau. Saya di Jeng. Okey, saya nak suggestkan dekat hampa satu benda yang nice ni, iaitu kit Ramadan. Kit Ramadan ni dia boleh bantu hampa untuk susun ibadah hampa. Tambah-tambah masuk bulan Ramadan. Lepas tu bila hampa habis bulan Ramadan ni, dia boleh bimbing hampa lagi untuk hampa aturkan. Orang kata apa? Bila kita dah dapatkan Ramadan ni, kita dah dapat rentak untuk beribadah. Lepas Ramadan tu dia jadi macam kita boleh sustain dengan apa yang kita buat. Solat, kalau Ramadan ada solat sunat tarawih, mungkin lepas habis Ramadan kita buat solat sunat tawabin ke, ataupun kita buat banyaklah malam-malam solat sunat duha, solat sunat tahajud. Maksudnya kita maintain dan kita tambah lagi. Ataupun contohlah bulan Ramadan aku wajibkan bersedekah, berinfak setiap hari. Bila keluarnya bulan Ramadan, habis. Rugilah. Maksudnya kita still maintain. Walaupun mungkin tak banyak, tapi masih ada. Nampak? Allah suka benda-benda yang istiqamah. Kan? Lepas tu contoh, apa lagi? Baca Quran. Tadarus. Bulan Ramadan je ramai baca Quran. Tapi dah tak ada. Maksudnya lepas bulan Ramadan habis. Rugi tak? Bila hampa grab kit Ramadan ni, dia akan bimbing hampa. InsyaAllah. Daripada start Ramadan ni sampailah jumpa balik Ramadan depan. Memang gempak lah. Memang dia akan bimbing, dia akan susun ibadah hampa. InsyaAllah. Download apps Khair, Khair. Apps Khair, join Pejuang Ramadan. Beli kit ni, terus anda boleh cepat join Pejuang Ramadan. Beli di TikTok apps Khair. Okey, TikTok apps Khair, hampa boleh join, download apps, sertai Pejuang Ramadan. Hampa scan, terus boleh masuk. Dalam tu ada tadarus Al-Quran bersama saya Ustaz Aimar Ridwan. Johan antarabangsa. Okey, boleh? Jom, saya nak pergi berkayak ajak. Dah naik bilik.